Biofloc ialah satu inovasi dalam aquakultur yang menggabungkan teknologi dan biologi untuk meningkatkan kecekapan ternakan ikan. Ciri utama Biofloc ialah kehadiran mikroorganisma yang membantu menguraikan sisa buangan dan menukarkannya kepada makanan tambahan untuk ikan. Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ini kita akan belajar berkaitan tentang asas penternakan ikan tilapia menggunakan teknologi Biofloc. Dokumentari ini membongkar bagaimana Biofloc tilapia diaplikasikan, dipantau dan dituai dari kolam ke pasaran. Bahan yang pertama kita perlukan adalah probiotik. Probiotik adalah bakteria yang baik bagi pertumbuhan floc. Kemudian kita memerlukan garam. Selain itu kita juga memerlukan kapur dan juga kita memerlukan gula. Ini adalah antara bahan yang paling asas untuk kita menternak floc. Sistem ini membantu menjimatkan air, mengurangkan pencemaran dan mempercepatkan pertumbuhan ikan secara lebih mampan. Seterusnya, semua bahan-bahan yang telah diletak tadi perlu digaul sehingga sebati sebelum diletakkan di dalam tangki perternakan ikan. Setelah bancuhan Biofloc disediakan, ia dituangkan ke dalam tangki ikan secara perlahan. Proses ini memastikan mikroorganisma mula berkembang dan membentuk floc yang berperanan menjaga kualiti air dan kesihatan ikan. Yang pertama sekali kita perlu tahu sukatan floc yang sesuai untuk tumbesaran yang lebih baik bagi ikan tilapia. Pemantauan kandungan floc dilakukan menggunakan Eichhoff cone, satu alat mudah yang membolehkan kita mengukur jumlah pepejal terampai dalam air. Yang terbaik adalah di antara 30 hingga 50 gram per liter. So kita boleh tengok bila keadaan floc berada pada tahap yang optimum, ikan akan makan dengan baik. Di sini adalah ukuran floc di antara 30 hingga 40 mg per liter. So kita dapat tengok ikan makan dengan aktif, di mana menunjukkan konsentrasi floc berada pada tahap yang optimum. Penjagaan jumlah floc yang seimbang sangat penting untuk memastikan sistem Biofloc berfungsi dengan optimum. Floc yang terlalu sedikit tidak mampu menguraikan sisa dengan baik. Di dalam sistem Biofloc terdapat beberapa bacaan parameter air yang penting untuk kita ambil sekurang-kurangnya setiap seminggu. Di antaranya ialah bacaan floc, bacaan amonia, bacaan nitrit dan bacaan nitrat. Untuk bacaan nitrit ni, kita kena pastikan bahawa bacaan dia berada di paras kosong, tetapi bacaan nitrat tu perlu lebih tinggi daripada bacaan nitrit. Untuk kita tahu bahawa nitrosomonas di dalam sistem Biofloc ini berfungsi ataupun tidak. Pemantauan kualiti air adalah aspek penting dalam sistem Biofloc. Kit ujian master kit air tawar digunakan untuk mengukur parameter air seperti amonia, nitrit dan nitrat. Pada sistem Biofloc di Politeknik Jeli ini, bacaan nitrit dia menunjukkan kosong dan bacaan nitrat dia menunjukkan pada bacaan 10 ppm. Menunjukkan bahawasanya pada sistem ini bakteria nitrosomonas berjaya menukarkan gas amonia kepada nitrit. Seterusnya, nitrobakter berjaya menukarkan gas nitrit kepada gas nitrat. Persempelan berat ikan dilakukan secara berkala untuk memantau kadar pertumbuhan tilapia. Untuk melakukan proses penuaian, kita akan kuarantinkan ikan selama 24 jam tanpa pemberian makanan. Selepas tu barulah kita melakukan proses penuaian. Ikan yang dituai disusun dan disaring untuk memastikan hanya yang berkualiti tinggi dibawa ke pasaran untuk dijual. Proses ini penting untuk mengekalkan kesegaran hasil serta memastikan kepuasan pelanggan.
Sistem bioflok merupakan satu teknologi dalam bidang aquaculture moden yang menggabungkan sains mikrobiologi dan pengurusan lestari. Dengan memanfaatkan mikroorganisma untuk menguraikan sisa organik dan menukarkannya kepada sumber makanan tambahan, bioflok bukan sahaja meningkatkan kualiti air tetapi juga mempercepatkan pertumbuhan ikan. Teknologi ini bukan sahaja menjadikan peternakan ikan yang lebih cekap dan lestari, malah membantu mengurangkan kesan alam sekitar.